Tasik Berih ini terletak di SEK yang mula beroperasi dan siap sepenuhnya pada tahun 2004. Okey guys, let's go. Kita pergi kepada video. Selamat menonton gang. Okey gang, beginilah pemandangan waktu pagi di Tasik Berih. Sangat tenang, sangat relax. So boleh bawa family dekat sini. Sekitar ni banyak chalet. Okey gang, so sambil-sambil duk layan pemandangan di Tasik Berih ni, aku nak cerita sikit lah pasal Tasik Berih ni. So Tasik Berih ni dia terdapat berbagai spesies ikan yang terdapat kat sini lah. Antara yang famous dekat sini yang para pemancing duk buru seperti toman, sebarau, patin, dan terdapat spesies-spesies lain lah dekat sini. Dan Tasik Berih ini dia terdapat pelbagai sword. Terdapat pelbagai sword, banyak sangat sword yang kita boleh masuk cari toman. Dan gameplay dekat sini kebanyakannya toman. Kita ligan mama toman lah. Kita ligan anak-anak yang mana ada potensi untuk kita dapat ikan. So Tasik Berih ni memang sangat-sangat tenang, memang sangat-sangat sesuai untuk kita memancing sambil menjamu mata melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebelum aku terlupa, aku nak cerita sikit lah setup yang aku pakai untuk trip kali ni. So aku gunakan beberapa set lah yang aku bawa. Okay, yang pertama aku pakai channel killer dengan Revo EK. Lepas tu aku ada juga retakan di Find 6. Aku pair dengan Zillion. Dan yang terakhir aku ada pakai Abu Basya dengan Abu Basya Radio Rocket. So pelbagai geruang lah aku pakai. Aku ada geruang selang dalam, pakai spinner bait, goose bait dan macam-macam lagi lah. So jom kita tengok spot yang pertama. So di spot yang pertama ni aku memilih untuk memakai gewang selaman dalam lah. Sebab kat sini ayak memang agak dalam. Telkom Fendi cakap memang dalam. So kita try. Tapi namun begitu tiada rezeki kita untuk spot yang pertama ni. Dalam mancing ni gen, dia memang kena banyak bersabar lah. Ada hari kita kumpau, ada hari ada hasil. Yang penting kita tak putus asa, kita terus casting, nampak balik. InsyaAllah nanti hasil mesti mai punya. Yang penting teruskan usaha. Sama juga dalam realiti kehidupan kita. Jatuh, bangun balik, jatuh, bangkit balik. So usaha adalah tangga kejayaan. Macam aku tengah duduk casting ni lah. Tak makan sampai panjang tangan tu. Balin tetap balin, lawan tetap lawan kan. Lawan ikan sampai dapat. Sampai kita dah tukar spot. Dah banyak spot tapi spot lain pun tak dapat juga. My spot ni nampak macam mamak garang. Tapi itulah botoh gewang pun dia tak mau. Kita tukar my transport lain pula. Nampak lagi anak-anak, kelibat anak-anak. So kita try lagi. Aku pun tak kira dah berapa spot dah bonti, tapi masih tak ada hasil kan. Apa yang penting usaha. Apa yang penting tetap bersabar dan terus balik. InsyaAllah nanti fish on. Masa ni dah main spot lain. So kita masih menggunakan gewang selam dalam. So kita try lagi casting. Tapi rezeki belum menjelabahi kita kan. Yang ni aku tak ingat spot yang keberapa, tapi jumpa lagi. Kelibat anak-anak, banyak anak-anak yang boleh kita jumpa. So kena rajin pujuk lah. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana orang kata kan. So apa lagi, kita balik dengan menggunakan teknik halimunan sampai ke tompok anak. So kita tunggu tengok dia makan ke tak. Tapi tak makan kan. Kita pindah pula pergi dekat spot baru lepas ni.
Kita tengok apa hasil dia. Nampak lagi kita balin lagi coy. Tu dia. Sampai 3 orang mengat. Ikan tak mau makan lagi. Ikan sombong hari ni. Memang sombong. Tapi tak apa, kita cuba lagi kan. Kita cuba sampai dapat. Sambil-sambil yang duk tengok video aku ni kan, jangan lupa like, subscribe dengan share. Lepas tu komen dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau hampa tahu teknik-teknik apa yang lagi betul, lagi padu, hampa share bagi kita kat aku kat ruangan komen. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita fish on. Masa ni cuaca agak panas kan, panas lik-lik. Tapi kita mengai punya pasal kita kentai. Kita tetap fish on. Masa ni masa kecederaan dah. Kita pun dah nak balik, dah petang dah, dah pukul 6 lebih. Tapi itulah kita jumpa dekat shop yang last sebelum kita pergi parking boot. Ada dalam shop ni adalah 2-3 tumpuk. Tuang kata selagi mana kita usaha, insyaAllah rezeki. Nampak tumpuk kita balin sekali kan. Dia tarik. Alhamdulillah, apa lagi kita balah. Alhamdulillah, kata rezeki tidak pernah salah alamat selagi mana kita usaha. Fish on. Mama, tolong saksikan. Okeylah kan. So terima kasih banyak menonton sampai habis. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain waktu.